Dengar. Hei umat Muhammad, baca Quran. Sehari satu ayat pun kamu dikira membaca Quran. Tak boleh baca, keluar handphone, buka YouTube, pasang Quran, ikut, yang tu dikira baca. Sama ada kita baca dengan mulut kita ataupun orang lain baca, kita dengar dan kita ikut dengan mulut atau hati kita, dikira membaca Quran. Bacalah Quran. Nabi kata, wahai umat Muhammad, berazam dan sebut, wahai Allah, insya-Allah mulai malam ni sampai akhir hayat, saya takkan tinggalkan bacaan Quran paling kurang sehari satu ayat. Tidak ada perantara di antara dia dengan Allah. Bila dibuka buku amalan dia, Allah tak tanya orang di belakang, Allah tak tanya wakil dia, Allah tanya dia, apa kamu buat pada hari pertama? Ditulis buku kamu. Lalu disoal oleh Allah, tidak satu soalan pun dijawab oleh orang-orang yang dipanggil ini. Yang menjadi peguam bela di mahsyar ialah surah itu digelar Az-Zahrawan, dua surah yang paling panjang dalam Quran. Nama dua surah itu adalah Baqarah dan Ali Imran. Dan apabila disoal oleh Allah Baqarah dan Ali Imran, berselang-seli menjawab, berhujjah di hadapan Allah, sehinggalah tuan itu dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga.